Selamat sejahtera murid-murid. Saya Cikgu Po. 各位同学，大家好，我是高老师。Hari ini kita akan belajar huruf vokal dalam perkataan VKVK。今天我们要学习 huruf vokal 在 VKVK 的词汇里。Murid-murid, sila eja dan sebut perkataan yang berikut bersama-sama Cikgu Po。同学们，请跟着高老师拼读以下的字 ：A R D I K D adik A R D I K D adik 弟弟或妹妹。A R J A R jar ajar A R J A R jar ajar 教 ajar 教 A R K A N kan akan A R K A N kan akan 会 akan 会 Saya akan rajin belajar 我会努力的求学 A R L A T lat alat A R L A T lat alat alat 用具 alat 用具在这一个图片里面呢，老师所放的就是 alat tulis 文具 alat tulis 文具 A R L A M lam alam A R L A M lam alam 环境 alam 环境 A R M A N man aman A R M A N man aman 和平 aman 和平 A R M A T mat amat A R M A T mat amat 很非常 amat 很非常 Murid-murid amat rajin 同学们非常勤劳 A R N A K na anak A R N A K na anak 孩子 anak 孩子同学们，当我们读 N A K na 的时候呢，最后一个字是 K， 我们的嘴巴就要张开来读 na na A R T A S tas atas A R T A S tas atas 上面 atas 上面 Murid-murid, apakah binatang yang berada di atas? Bolehkah murid-murid teka? Ya, betul. Iaitu kucing berada di atas meja. A R S A L sal asal A R S A L sal asal 来自 asal 来自同学们
高老师来自马六甲州，你们呢？ARSAP sap asap ARSAP sap asap yen asap yen ARWAL awal ARWAL awal 早 awal 早 awal pagi 早上 awal pagi 早上 ARWAM awam ARWAM awam 公共 awam 公共。同学们，在图片里，老师所展示的是 tandas awam 公共洗手间 tandas awam 公共洗手间 ARWAN awan ARWAN awan 云 awan 云 ARWAS was awas ARWAS was awas 小心 awas 小心 ARYAH yah ayah ARYAH yah ayah 爸爸 ayah 爸爸。同学们，当我们读 YAH 呀的时候呢 ，H 的发音是 h， 所以我们要读成 YAH 呀。ARYAM yam ayam ARYAM yam ayam 鸡 ayam 鸡。同学们，在图片里面呢，老师展示一只公鸡。那么公鸡呢，我们称为 ayam jantan ayam jantan。那么同学们知道公鸡是怎么叫的吗？Murid-murid, mari menjalankan aktiviti yang berikut. 同学们，现在我们将进行小小的游戏，请同学们准备笔和纸。当高老师读出本个答案的时候，请同学们把答案写在纸上，然后自行检查答案。Alat, alat, ajar, ajar, adik, adik, awas, awas. Awan, awan. Syabas murid-murid. Sekarang murid-murid boleh melengkapkan latihan yang disediakan oleh Cikgu Po. 同学们，你们都很用心上课。现在，同学们可以完成高老师所准备的练习，要加油哦！